Syuaib berkongsikan video menziarahi pusara arwah Siti Sarah. Kata Syuaib, semalam ziarah kesayangan. Macam biasa, sedekahkan Al-Fatihah, bersih-bersihkan kubur sambil berborak dengan si dia. Bercerita tentang perkembangan baru anak-anak, cerita kehidupan dunia pada dia. Matin adalah anak yang paling susah nangis. Nama pun Matin, kuat. Semalam tiba-tiba jatuhnya air mata seorang Matin. Mungkin bila dia dah makin besar, dia dah mula dan makin faham tentang rindu. Dulu ibunya pergi di saat dia berusia 6 tahun. Masa tu dia lah bongsu, anak paling manja. Tak boleh jauh dengan ibu, selalu berkepit dengan ibu. Tidur berpeluk dengan ibu sampai macam nak termasuk dalam perut ibu. Anak yang tak pernah kena bantai dengan ibu. Anak terpaling manja dengan ibu. Sekarang bila usianya 10 tahun, dia mula faham tentang banyak perkara. InsyaAllah semuanya akan okey. Matin, Daddy, adik-beradik, Mami akan selalu ada. Jadi semalam setelah lama Daddynya tak menangis, jatuh juga air mata ni berjajurai sebab ada yang melekan. InsyaAllah. Harap ibu juga ada di saat kami menangis semalam. Selamat berpuasa ibu. Ibu, Matin dengan Talita dah nak jadi penyanyi. Kita dah jadi penyanyi dah, Ibu. Matin dah ada lagu. Matin nyanyi sikit untuk Ibu cepat. Nyanyi. Cepat nyanyi, Ibu nak dengar. Sama-sama kita pernah Betul-betul. bebas tanpa waktu. Okey. Kita bersama di bawah langit biru. Jatuh dan bangun, terseduh, seduh. Aku makin nangis nih. Aku jarang nangis.